seorang yang Allahumma salli ala Muhammad, fikiran dia sangat licik lah. Sangat licik untuk keuntungan diri dia. Salam Muhammad, mereka fitrah diri nombor 1. Okey, untuk nombor 1 awak kira untuk diri awak dulu tau. Allahumma salli ala Muhammad. Nanti awak dah faham baru awak kira untuk orang lain. Kadang-kadang ni Allahumma salli ala Muhammad, awak excited sangat untuk kira. Awak kira habis semua orang. Kadang salah kiraan tu. Okey, nombor 1, seorang yang keras. Keras. Seorang yang Allahumma salli ala Muhammad, dia seorang yang independent, kemas, teliti. Seorang yang sangat laju. Allahumma salli ala Muhammad, suka mengertai dalam satu pasukan. Seorang yang bold dalam kumpulan, menyelah lah. Allahumma salli ala Muhammad, seorang yang cool. Seorang yang Allahumma salli ala Muhammad, fikiran dia sangat licik lah. Sangat licik untuk keuntungan diri dia. Allahumma salli ala Muhammad, suka dengan kira-kira ataupun account, dengan number dia sangat suka. Dan Allahumma salli ala Muhammad, dia sangat jimat. Nombor 1 ni orang yang jimat lah. Allahumma salli ala Muhammad. Dia orang yang sedekah juga, tapi dia lebih jimat daripada Allahumma salli ala Muhammad nama-nama yang lain. Okay, Allahumma salli ala Muhammad, kalau dia jadi accountant, babak kira, cash flow dia sangat bagus lah. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Okay, dan nombor 1 ni juga dia boleh independent. Independent, dia boleh jadi leadership untuk diri dia dan juga orang lain. Okay, kalau kata dia jumpa diri dia untuk jadi ketua, dia kena belajar lagi. Allahumma salli ala Muhammad, dia akan dapat lagi dia punya potensi diri untuk menjadi leader, seorang leader. Kalau dia tak dapat, dia kurang confident. Dia kurang confident maksudnya jati diri dia tak kuat. Bila jati diri tak kuat, maksud rohani dia tak kuat. Bila rohani dia tak kuat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia hanya mampu untuk leadership pada diri dia. Itu pun dah cukup sebenarnya. Itu pun dah bagus, bukan cukup, dah bagus. So, kalau boleh dia keluarkan lagi potensi diri dia, dia kena belajar lah. Dia ada dekat situ, Allahumma salli ala Muhammad. Tambah pula, susur galuh nenek moyang dia pula ni, seorang yang Allahumma salli ala Muhammad, para pemimpin seperti raja, Allahumma salli ala Muhammad, dan raja ke pahlawan ke, yang menjadi mengetuai suatu pasukan ke apa ke, dia ada dalam darah dia ni, darah hair dia ni, Allahumma salli ala Muhammad, dia akan keluar karakter dia. Okay, faham tak? Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang tok nenek moyang kita jadi dulu tu, dia dah direkod dalam darah hair kita. Dah direkod. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, boleh? Nombor 1.